Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di pintu King Abdul Aziz. Okey, malam ni saya nak tunjuk pintu-pintu yang ada di Masjidil Haram. Kalau kita tahu, pintu di Masjidil Haram ni ada 100 pintu. Mana satu pintu laki, mana satu pintu perempuan, kita pun tak tahu. Jom malam ni saya tunjuk pintu-pintu di Masjidil Haram. Let's go. Kita sedia maklum, pintu ni ialah pintu untuk kita masuk ke kawasan Mataf. Untuk yang laki berpakaian ihram, tapi perempuan pun boleh masuk juga dalam ni. Okey, untuk jemaah perempuan boleh start di pintu 91 sehingga pintu 85 untuk nak solat di dalam masjid. Okey, untuk pintu 88 sehingga pintu 85 ni dia ada lambang tau, lambang ladies, lambang tempat perempuan untuk masuk solat di dalam masjid. Okey, bagi pintu 81 hingga 83 ni, kalau bagi jemaah perempuan, kita turun di bawah, dia ada tempat yang kita boleh nampak direct ke Kaabah. Nampak di Baitullah, memang cantik. Pintu ni pula, ni King Fahad, pintu 79. Pintu ni pun sama juga, boleh masuk lelaki perempuan, tapi untuk lelaki kena ada kain ihram baru boleh masuk. Dan perempuan boleh masuk juga pintu ni. Okey, itu adalah antara pintu-pintu bagi jemaah-jemaah wanita untuk masuk solat di dalam masjid, daripada pintu King Abdul Aziz sehingga pintu King Fahad, insya-Allah. Okey, Yaskin kemana menuju Makfirah. Assalamualaikum.